Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tuan Puan ke workshop Market to Scale. Tahniah kepada Tuan Puan yang telah berada dekat sini yang mengambil langkah seterusnya untuk mendalami uh, bagaimana cara kita nak marketkan kita punya bisnes, macam mana kita nak buat kempen digital marketing yang high impact, uh, yang akan saya kongsikan dalam modul Market to Scale ni. Okay? So ini adalah video introduction. So saya akan ceritakan sedikit apa perjalanan kita sepanjang modul ni. Ada 17 video yang kita hasilkan, specifically untuk belajar step by step macam mana kita nak merangka high impact marketing campaign di sosial media. Okay. So, sedikit introduction mengenai diri saya. So, kepada anda yang belum kenal saya, so nama saya adalah Farid Ghazali. Saya adalah seorang marketing consultant. Uh, dan aim saya adalah untuk bantu bisnes untuk capai desired outcome yang mereka nak. Tak kisahlah target sale, target growth, target staff yang mereka nak, target berapa besar team mereka nak melalui high impact online marketing campaign. Okay? Dan juga strategi macam mana kita nak buat digital marketing. Okay? So dalam bidang digital marketing ni saya dah lebih 10 tahun lah. Okay? Dan dah spend sebanyak lebih 2 juta untuk bisnes saya sendiri dan juga untuk bisnes-bisnes klien dan juga partnership yang saya ada lah. Okay. So, kenapa video course? Bukan workshop. Okay, sebelum ni MTS ni, ringkasan Market to Scale tu saya panggil MTS lah. So, MTS ni sebelum ni saya buat dalam bentuk workshop di mana kita buat 3 ke 4 hari dan dah ada beberapa batch yang kita buat. So, ada masalah sedikit dekat bila kita buat workshop ni. That's why sekarang saya tukarkan ini kepada dalam bentuk video course. Di mana walaupun kita dah nak buat workshop tu, tapi ada juga orang yang tak dapat join hari pertama, tak dapat join hari kedua. Dia ada 4 hari sebelum ni, 3-4 hari sebelum ni. So bila ada ni video course ni, dia fleksibel dan anda boleh tengok dan belajar mengikut kesesuaian masa anda. Dan juga kalau kita buat workshop sebelum ni, kita tak boleh pause. Dia live kan. So ada orang yang memang dia nak belajar part tu tapi dia terpaksa pause, dia terpaksa pergi toilet ke, ada hal ke, menyebabkan kalau dia hilang sesetengah progres dalam pembelajaran tu, menyebabkan dia hilang tempo. Dia kena rujuk balik kan, lambat benda tu kan. So ini tempo anda boleh tentukan sendiri. Anda boleh pause, anda boleh replay sampai anda faham. Okay. Dan kenapa bukan workshop? Kenapa video course? Sebab saya dapat feedback ada orang nak start terus. Bila dia dapatkan modul ni, workshop ni, dia nak start terus tapi dia kena tunggu tarikh tu. Sebelum ni saya buat sebulan sekali je. So bila lambat benda tu, jadi momentum dia tu hilang. So saya tak nak benda tu menjadi penghalang untuk tuan puan growkan bisnes tuan puan. So saya buat video course. Okay, di mana anda boleh terus mula lepas tengok video ni, terus mula, di mana bila kita buat fast action, insya-Allah kita akan dapat fast result. Okay. So, ini adalah recording workshop. So, mungkin ada bahasa-bahasa communication yang dalam video tu nanti mungkin tuan-tuan mungkin agak keliru. Tapi bear in mind itu adalah rakaman workshop sebelum ni. Yang mana saya dah cut setiap elemen dan section tu kepada modul-modulnya tersendiri. So, dia ada 17 video. Uh, dalam workshop ni. So, objektif workshop ni adalah saya nak bantu anda untuk fahamkan apakah key element dalam kita nak design high impact marketing campaign di social media. Okey, itu objektif dia supaya anda faham secara menyeluruh. Dia memang memerlukan banyak penerangan step by step, dan video ni 17 video ni durasi dia 5 jam lebih. Okey, 5 jam lebih. Okay, so saya perlukan 5 jam lebih tu untuk explain secara menyeluruh apa elemen-elemen dia. So, benda tu makan masa uh, dan komitmen tuan-tuan untuk faham juga. That's why saya buat video course ni. Anda boleh pause, anda boleh replay certain part yang mungkin anda kurang faham. Walaupun video course ni adalah rakaman webinar, tapi kita akan ada homework. Di mana setiap video tu ada task yang anda kena buat. Kenapa saya buat benda tu? Sebab dah belajar, kita perlu praktikkan benda tu, barulah benda tu melekat ataupun kita lebih faham. Okay? So, akan ada workbook di mana saya akan tunjukkan workbook dia. Workbook dia macam ini. Okay, bagi dia loading sekejap. Okay, so dalam workbook ni ada task-task dia. Saya dah explain dalam video, anda tengok video dan anda completekan task ni based on apa soalan yang ditanya itulah. So, anda boleh rujuk, ada juga contoh dekat sini. Ada 2 task, 3 task, 4, 5, 6, 7, 8, contoh 9, 10, 11, 12, 13. So, ada 13.
Ada 13 task yang anda kena completekan, barulah lengkap planning untuk kita buat digital marketing campaign ni. Dan bila anda dah siap, anda akan set one on one bersama saya untuk kita review bersama. Okay? Okey, so ini adalah senarai topik modul yang ada dalam MTS ni. So topik sebelum ni kita buat dalam masa 3 hari. So satu topik ni 1 hari. So jangan confuse kepada bahasa-bahasa yang saya gunakan dalam video tu nanti. Okey, so untuk topik yang pertama ni kita akan cerita dulu macam mana kita nak positionkan produk kita tu dalam market. So product market fit. So apakah elemen dia, macam mana kita buat funnel, macam mana kita nak set target sale, macam mana kita nak derive produk, service punya features dan benefit, macam mana kita nak segmentkan produk itu kepada orang yang kita target, macam mana kita nak buat marketing angle. So semua tu adalah elemen untuk kita define product market fit. Maksud dia produk yang kita tawarkan tu kita jumpa dengan orang yang memang nak produk kita tu jadi fit. So elemen-elemen itulah yang akan belajar dalam topik yang pertama. Topik yang kedua, kita akan explore macam mana kita nak buat ads kreatif. Nak mahirkan buat ads kreatif dan juga buat content production. Dia content untuk organic dan juga content untuk ads. So ada fundamental dia, 3M formula, ada puzzle, 7 puzzle framework, ada macam mana kita nak naikkan perceived value, macam mana kita nak orang nampak produk ataupun servis kita tu pada harga yang sepatutnya. Macam mana kita nak buat content calendar. Macam mana kita nak susun kita punya servis tu. So semua tu adalah dalam topik yang kedua, kita nak mahirkan iklan. Dan topik yang ketiga adalah kita akan go through secara fundamental macam mana kita nak susun, nak buat ad setup dan juga kita nak buat budget management untuk iklan. Okay. So akan ada KPI yang yang akan kita monitor. Saya akan explain kat situ macam mana kita nak allocate bajet iklan, macam mana kita nak susun kita punya campaign iklan, macam mana kita nak manage bajet dia, macam mana kita nak, apa kita nak buat kalau semua benda yang kita buat tak jadi. Okay, so itu adalah topik yang ketiga. So kalau perasan itu adalah sambungan dia. So topik yang pertama tu kita mahirkan dulu produk dengan market tu supaya benda tu fit. Lepas tu kita buat iklan untuk produk kita tu. And then yang ketiga adalah macam mana kita nak control kita punya iklan daripada topik yang kedua tu. Okay. So dan last sekali semua ni akan ada macam saya cakap tadi ada workbook dia. So anda akan derive, anda akan hasilkan campaign untuk bisnes anda sendiri. Nah, final session dia adalah anda akan book one on one bersama saya. Di mana saya akan review dan saya akan tengok mungkin ada tambahan baik yang saya boleh bagi idea, mungkin saya boleh betulkan mana yang saya rasa mungkin boleh ditambah baik. So dekat sejam punya consultation tu lah yang anda akan dapat impact sebelum anda betul-betul run campaign tu dekat bisnes anda. Okay? So ini adalah perjalanan dia. So bersama modul ni juga ada 3 bulan support group. Okay, 3 bulan support group. Boleh aktif, minta aktif dalam grup. Dan anda go through lah nanti the modul ni, barulah anda faham, barulah anda tahu. Mungkin ada soalan nak tanya, just tanya je dalam grup. Dan hopefully boleh bantu anda mempercepatkan anda punya homework yang nak kena buat tu. Okay, so last message adalah enjoy the course. Buka minda anda, fahamkan fundamental apakah topik yang saya explain dalam video course ni, dalam workshop ni. Dan hopefully workshop ni bagi manfaat kepada tuan-puan untuk hasilkan kempen yang high impact kepada bisnes tuan-puan, di mana sale makin naik, bisnes makin grow, team makin besar dan sebagainya lah. Okay, so enjoy the course. Teruskan kepada video yang seterusnya.